inilah bahan yang saya masak untuk raja. Orang perempuan zaman dulu dia duduk menyembang dekat dapur lah kan. Ramai-ramai. Lepas tu, ini penceritaan daripada arwah mak lah. Mak ditanya oleh seorang perempuan sebaya dia lah. Apa bahan yang mak gunakan untuk jadikan rempah cap pengerus ni? Jadi mak saya ni, dia bukan jenis yang berselindung. Jadi mak pun bercerita lah. Letakkan ini, ketumbar dan sebagainya. Perempuan itu menepuk peha mak. Dengan agak kuat lah mak kata. Dia kata, inilah bahan yang saya masak untuk raja. Rupanya perempuan yang bersama dengan mak tadi itu adalah seorang tukang masak istana. Rasa yang ada pada cap pengerus hari ini sememangnya rasa yang dibawa sampai ke hidangan istana. Bukan kerana kami mendapat resepi daripada istana, tetapi ilham yang datang kepada emak untuk mengadun rempah cap pengerus ni sememangnya adalah ramuan yang sangat istimewa, terutamanya rempah masak tu.